perancangan lebih kepada untuk hari perayaan. Sebab kalau nak ikutkan kita dengan keadaan yang baru masuk sekolah ni lagi, lepas tu terus dengan hari raya lagi, banyak untuk persiapan raya lah. Terima kasih banyak kepada PMX dan juga pada kerajaan atas bantuan sebab sedikit sebanyak dapat mengurangkan persiapan di hari raya ni. Terima kasih banyak-banyak. Untuk perbelanjaan ni saya merancanglah untuk membeli pakaian sendiri, pakaian ibu bapa sebab saya tak berkahwin lagi. Seterusnya keperluan-keperluan lain lah seperti kuih raya kan, untuk hiasan rumah dan sebagainya lah. Saya sebagai penjawat awam lah mengucapkan penghargaan dan juga jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya kepada PMX lah, kerana mengawalkan bantuan BKK ni lah, yang mana dengan bantuan ni saya dapat membuat perancangan yang lebih awal lah untuk perayaan Aidilfitri nanti. Jadi terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas bantuan BKK. Memang banyak memudahkan urusan kami lah. Perancangannya memang lebih kepada sebab kita dapat pada bulan puasa kan, lebih kepada persiapan raya lah dan menampung keperluan-keperluan lain-lain lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada kerajaan dan PMX sendirilah kerana mempercepatkan bantuan PKK kita untuk kali ini lah. Bagi saya bantuan ni awal baik juga untuk kita sebenarnya, untuk penjaja, untuk yang kita tahu bulan puasa kan, yang dekat raya ni. Jadi banyak memanfaatkan orang lain lah. Okay, memandangkan saya yang dah berkahwin ni dan mempunyai dua cahaya mata ni, saya bercadang untuk menggembirakan mereka lah, beli baju raya ke apa kan, makanan-makanan di bazar yang kita masuk 13 bulan. Jadi dah lah kita berbelanja sikit untuk penjaja-penjaja di luar sana kan, sama-sama membantu kewangan sama-sama lah kita kata. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan PMX sendirilah untuk bantuan dan mempercepatkan bantuan ni kepada kita semua lah. Terima kasih PMX.